Jom kita lihat 5 tema utama yang sedang menggerakkan pasaran keuangan minggu ini. Okey, jadi apa 5 tema dominan tu? Jom kita mulakan dengan yang pertama sekali. Tema pertama, Fed AS nampaknya macam terbang buta menjelang mesyuarat penting mereka yang akan datang. Matlamatnya adalah untuk membuat keputusan kadar faedah, tapi masalahnya dah 18 hari tiada data ekonomi penting. Ini mewujudkan ketidaktentuan yang luar biasa, terutamanya tentang panduan masa depan ekonomi mereka. Baiklah, tema kedua. Bila Fed tak pasti, pasaran cari petunjuk lain. Tumpuan kini pada Big Tech. Dan lihat ni, pertumbuhan keuntungan Magnificent Seven hampir 2 kali ganda berbanding syarikat S&P 500 yang lain. Syarikat-syarikat gergasi ini akan keluarkan laporan pendapatan minggu ni. Mereka inilah penentu hala tuju pasaran. Tema ketiga pula, kita lihat ketegangan geopolitik yang nampaknya semakin redah. Ada sidang kemuncak terancang antara Presiden Trump dan Xi Jinping. Ini dah tenangkan kebimbangan perang perdagangan. Dan dari segi sejarah, 80% ancaman tarif biasanya berakhir dengan rundingan, bukannya pelaksanaan. Seterusnya, tema keempat, mari kita beralih kepada pasaran emas yang sedang melalui fasa pembetulan. Emas baru sahaja catat penurunan mingguan pertama dalam 10 minggu. Pelabur pun mula ambil untung. Tapi jangan lupa, permintaan institusi masih kuat. Bank-bank pusat dah tambah lebih 800 tan emas. Dan akhir sekali, tema kelima. Minggu ni memang padat dengan keputusan polisi dari bank-bank pusat global. Bukan Fed je tau, kita ada ECB, Bank of Japan, Bank of Canada, semuanya buat keputusan penting. Kitaran pelonggaran serentak ini bagus untuk aset berisiko, tapi ia juga boleh cetuskan kemerowapan mata wang. Jadi kita ada Fed yang tak menentu, geopolitik yang berubah dan limpahan polisi. Memang banyak nak kena pantau. Jadi, bersedia untuk fahami lebih mendalam tentang semua arus yang bertentangan ini? Dapatkan laporan penuh dan terperinci kami. Ianya percuma. Muat turun sekarang untuk analisis yang lebih mendalam.